Ini lama yang kita orang buat tu hari ni. Orang Cyberjaya mesti tahu aku dekat mana sekarang. Yes, betul. Aku ada dekat Masjid Cyberjaya 10. Nampak sangat korang selalu pergi masjid. Mantap. Hari ni aku nak kena cantikkan laman masjid ni. Tapi dekat area sini je. AJK Masjid cakap dekat area sini tak berapa nampak cantik lah. Dia ada macam something wrong way. So hari ni aku nak pasang artificial grass dekat sini. So kita tengok macam mana. First step sebenarnya buang semua rumput-rumput yang ada. Tapi rumputnya tak banyak. So kita orang buatlah sekali dengan ratakan tanah. Sebab ada level yang tinggi, ada level yang rendah. Di tempat yang rendah pula kita orang letak pasir. Pasir ni penting sebab nak levelkan balik tempat yang rendah sangat. So dalam kita orang tengah buat kerja tu, dalam pukul 1 lebih, waktu Zuhur pun masuk. So kita orang berhenti sekejap untuk solat Zuhur. Kerja tu sampai bila tak siap. Baik berhenti sekejap solat. Lepas solat Zuhur tu kita orang sambung buat kerja. Ingatkan nak sambung lepas Isyak. Lupa pula malam ni malam Jumaat ada baca Yasin. So lepas settle compact pasir, letak big mat, kita orang pun pasanglah rumput. Dekat area tiang ni ada pokok tau. Tapi dia tak berapa cantik dah. So oleh sebab tu kita orang tukar kepada planter box. Lepas tu kita orang tanam pokok heliconia. So guys, nama ni dah siap. So aku nak tunjuk kat korang. Masjid ni pakai rumput 30mm tau. So dia tak limpis sangat, dia tak tebal sangat. So ini pokok heliconia yang aku tanam tadi. Cantik tak? Sebelum Zuhur laman ni macam ni tau. Lepas asar dia terus berubah dah. Tak siapa lah yang cantikkan laman ni kan. Mesti orang ni selalu pergi masjid ni. So guys, kalau korang datang masjid ni, korang nampak laman ni, cuba korang komen sikit. Cantik ke? Tak. By the way, bukan ni je tau. Ada tempat lain juga yang kita orang kena buat. Kita orang kena buat dekat tandas lelaki dengan tandas perempuan. Tapi yang ni next lah aku tunjuk lagi satu. Kalau korang nak infak dekat masjid ni, so ini nombor akaun dia. Ataupun korang pergi je kat TikTok masjid. Kat situ ada link. Follow TikTok masjid ni sekali.